KA Bunga Mas 5 ialah sebuah kapal kontena yang dimiliki oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan diubah suai menjadi sebuah kapal bantuan atau kapal auxiliary TLDM. Bunga Mas 5 merupakan kapal kedua milik Malaysian International Shipping Corporation MISC yang dikerahkan Teluk Eden untuk menyokong operasi Fajar. Kapal ini secara rasminya diserahkan kepada TLDM pada 22 Januari 2016 di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. KA Bunga Mas 5 dibina oleh Malaysian Marine and Heavy Engineering MMHE di Pasir Gudang Johor bersama kapal kembarnya KA Bunga Mas 6. Pengubahsuaian yang dilakukan adalah penambahan ruang untuk kru tambahan, pemasangan peralatan pelancaran bot RHIB, pembinaan dek penerbangan untuk pendaratan helikopter dan sebuah hangar. Kren hadapan asal Bunga Mas 5 dibuang kerana menghalang operasi helikopter, manakala kren kedua dialihkan ke sisi kanan kapal di atas hangar. Pengubahsuaian kapal ini merupakan inisiatif inovatif TLDM bersama MISC bagi membangunkan keupayaan fit for purpose capability untuk operasi Fajar TLDM di Teluk Eden. Kapal ini dikategorikan sebagai kapal bantuan tentera laut dan dikendalikan oleh kru MISC yang ditauliahkan sebagai pasukan simpanan TLDM bersama pasukan operasi khas Pascal yang ditempatkan di atas kapal. Pada waktu itu, kapal utama TLDM seperti KD Sri Indra Sakti, KD Mahawangsa dan KD Sri Indrapura sama ada sedang dibagi atau melaksanakan tugas lain di perairan Malaysia. Selain itu, kapal sokongan TLDM ketika itu hanya mempunyai dek pendaratan helikopter tanpa hangar. Justru cadangan untuk mewujudkan kapal sokongan simpanan TLDM Naval Auxiliary dikemukakan oleh Panglima Operasi Armada Laksmana Madiakan Maruf Zaman kepada Ketua Pegawai Eksekutif MISC Datuk Syamsul Azhar bagi mengubah suai kapal kontena Bunga Mas 5 dan memasang hangar helikopter. Tanpa hangar, penyelenggaraan dan operasi helikopter dalam keadaan laut bergelora adalah mustahil. Jurutera MISC membina hangar tertutup menggunakan susunan kontena 40 kaki yang diubah suai lengkap dengan pintu hangar elektrik. Sebagai perbandingan, kapal perang TLDM seperti kelas NGPV dan frigate mempunyai kemudahan operasi helikopter penuh, namun kos operasi mereka adalah tinggi untuk misi jarak jauh seperti di Teluk Eden. Selepas tamat penugasan di Teluk Eden, KA Bunga Mas 5 berkhidmat sebagai bangkaran laut untuk menyokong operasi TLDM di perairan Malaysia Timur, khususnya di Laut Sulu. Kapal ini telah memberikan penjimatan ketara kepada TLDM dan Kerajaan Malaysia sepanjang tempoh perkhidmatannya. Pada Januari 2011, TLDM berjaya menggagalkan cubaan Lanun Somalia yang merampas kapal tangki kimia MT Bunga Laurel milik Malaysia. KA Bunga Mas 5 bertindak balas selepas menerima isyarat kecemasan daripada kapal tersebut. Sebuah helikopter Eurocopter Fennec digunakan untuk mengekang bot induk Lanun, manakala pasukan Pascal menjalankan serbuan ke atas kapal. 3 Lanun cedera dalam operasi tersebut, manakala 23 anak kapal berjaya diselamatkan dan 7 Lanun ditahan. Selepas itu, pada 5 Februari 2011, KA Bunga Mas 5 ditugaskan ke Perlombaan Adabiyah Berhamilan Kahirah untuk membantu membawa pulang 500 pelajar Malaysia ketika krisis Revolusi Mesir 2011. Operasi evakuasi turut disokong oleh Tentera Udara Diraja Malaysia melalui pesawat C-130 Hercules serta penerbangan khas dari Malaysia Airlines dan AirAsia.